Kalau korang ada peranti Samsung macam Galaxy S25 Plus yang saya pegang ni, sebenarnya korang ada ciri AI yang sangat power yang boleh bantu tingkatkan hasil gambar dan video korang jadi lagi cantik. Jom saya tunjukkan. Ciri AI yang pertama ialah Generative Edit. Dengan Generative Edit ni korang boleh buang benda ataupun orang yang kacau dalam gambar. Dan korang boleh betulkan juga kalau gambar yang korang ambil tu sengit. Yang kedua ialah Best Face. Korang pernah tak ambil gambar tapi mata terpejam ke ataupun muka tak nampak ready lagi? Jangan risau, semua tu boleh dibetulkan dengan Best Face ni. Dia akan gunakan AI untuk cari muka yang paling cantik untuk ganti dalam gambar tu. Lagi dua AI ni sesuai untuk korang yang suka rakam video. Kalau korang suka buat vlog tengah cakap-cakap depan kamera tapi bunyi sekeliling tu kuat sangat sampai tak dengar suara korang, korang boleh fix dengan audio eraser. Semua bunyi sekeliling tu akan hilang dan suara korang pun akan kedengaran lagi jelas. Okay, sekarang saya berada dekat tengah-tengah KL ni, baru nak jalan-jalan sikit dari macam korang tengok sekarang ni baru lepas hujan. So kita nak tengok apa yang best dekat tengah-tengah KL ni, apa yang menarik dan apa yang makanan yang sedap lah. Kita nak cari makan lah dulu kan. Kadang-kadang kita dah record video tapi tak ada masa nak edit kan. Relax je sebab korang boleh guna ciri Auto Trim. Dengan ciri ni dia akan highlight momen yang penting dan masukkan dalam video tu. Korang tak payah buat apa-apa pun. Nampak tak hasil gambar dan video korang jadi lagi cantik dengan bantuan AI yang ada dekat peranti Samsung.